Ini Rick, hari ini dia tak mahu dirakam. Tetapi anda tekan play lagi. Dan kerana andalah saya hantar dia ke gua. Gua itu dalam, lembab dan gelap tak berkesudahan. Saya beri beberapa jam dengan lampu menyala. Ini supaya dia dapat susun barang, sentuh dinding, regangkan tali dari kemah ke stor dan tandas, letak tanda dan labelkan bekas makanan. Berus giginya dilekatkan dengan velcro. Termos pula diletak di sudut agar tidak jatuh. Rick bergerak langkah demi langkah. Dia menyebut setiap pergerakan dan merancang laluannya. Dia tersenyum seolah-olah mahu berkemah. Namun dia belum faham apa yang menantinya. Lampu padam sepenuhnya. Gelap gulita, jari sendiri pun tidak nampak. Rick sendirian dalam kegelapan mutlak. Hanya kamera video saya yang boleh melihat. Dia bergerak hati-hati, masih bergantung pada ingatan hingga terhantuk siling rendah. Rick terus meraba tali, dinding dan segala yang pernah dipelajari. Dia jumpa botol air panas, buat teh dan tertumpah separuh. Rick lap lantai, cari makanan dan makan malam dari ingatan. Dia tidur dalam beg tidur, mendengar bunyi, cuba meneka sama ada malam atau tubuhnya sudah menyerah. Begitulah berakhirnya hari pertama. Pada hari kedua, Rick memulakan rutinnya. Bangun mengikut gerak hati, senaman secara buta, mengira kuat agar tidak tersasar. Dia sudah hafal tempat makanan. Rick bercakap sendirian dan menyimpan diary audio agar tidak bosan. Dia memutuskan untuk menandakan hari dengan simpulan pada tali. Dia masih percaya dia boleh mengiranya. Pergerakannya kini lebih tepat. Dia tidak menjatuhkan pinggan atau salah bekas. Namun, setiap tindakan mudah mengambil masa 3 kali ganda. Ini kerana setiap kesilapan dalam gelap adalah bencana. Setiap pergerakan menuntut tumpuan sepenuhnya. Pada hari ketiga, dia mula membezakan gua itu berdasarkan bunyi. Di mana air menitis, di situlah stor. Di mana langkah bergema perlahan, itu koridor. Di mana dinding bergema kuat, itu ruang utama yang besar. Rick bergerak lebih yakin dan menemui barang yang diperlukan pada percubaan pertama. Tetapi pada satu ketika, dia keliru dan mengikat 2 simpulan berbanding 1. Kemudian dia sendiri ragu, sudah 3 atau 4 hari berlalu. Ini adalah kegagalan pertama. Pada hari kelima, Rick mengeluh keletihan. Pada masa ini, badannya sudah mula berubah. Tiada cahaya matahari mengurangkan penghasilan vitamin D. Rick rasa badannya kurang bertenaga. Badannya seperti tidak berfungsi. Selera makan menurun. Dia lebih suka berbaring daripada bergerak. Tanpa matahari dan udara segar, badan beralih ke mod penjimatan. Kami melihat dia bersenam perlahan. Dia berhenti antara senaman dan sering duduk di lantai. Kemudian dia menulis dalam diary bahawa itu hanya hari tanpa mood. Hari seperti ini akan ada banyak lagi dan dia merasainya. Pada hari ke-10, dia benar-benar hilang arah. Dia rasa lebih 2 minggu telah berlalu. Dia makan 2 kali berturut-turut, menyangka sudah lama sejak makan terakhir. Kemudian dia tidak makan hampir sehari kerana yakin baru saja bersarapan. Ritma dalamannya melaju jauh ke hadapan. Badan sendiri memutuskan bila pagi atau malam. Tanpa cahaya, otak berhenti memahami waktu berlalu. Ia hanya bergantung pada lapar dan letih. Pada hari ke-20, bunyi-bunyi fantom muncul. Dia mendengar, terdiam dan berkata pada diri sendiri itu bukan orang, hanya titisan air. Dia terus melakukan kerjanya. Semakin sunyi, semakin kerap dia rasa ada orang di dekatnya. Itu biasa. Otak dalam isolasi mula mengisi kekosongan dengan isyarat rekaan. Rick masih mengawal ini. Dalam diarinya dia menulis kadangkala dia berhalusinasi. Ini berlaku semakin kerap. Pada hari ke-30, hampir semua rakaman diktafonnya adalah perbualan dengan rakan ayalan. Dia bercerita apa yang dimakan dan mimpi yang dilihatnya. Kadang-kadang frasa terputus, Rick lupa perkataan dan mula semula. Tanpa komunikasi berterusan, pertuturan hilang struktur. Dia perasan ini dan cuba mengulas semua tindakannya secara lisan. Pada hari ke-40, dia hampir tidak membuat kesilapan. Dia menemui segalanya pada kali pertama, gerakannya jelas dan tenang, laluannya lancar. Rick merasakan lokasi sesuatu berdasarkan gema dan perbezaan suhu. Walau bagaimanapun, dia yakin kini kira-kira hari ke-32. Rick tidak lagi mengira, dia hanya hidup. Simpul pada tali bukan lagi kalender, tetapi kebiasaan. Rick telah menyesuaikan diri dan tidak lagi takut kegelapan. Menjelang hari ke-80, badan Rick seolah beralih ke mod malam. Nadi menurun, pergerakan lambat dan tidur berpanjangan. Dia hampir tiada keinginan untuk mengubah apa-apa. Kekurangan cahaya mengganggu hormon cergas, mood dan tumpuan. Oleh itu, Rick lebih kerap diam dan otaknya perlahan. Dia terus melakukan apa yang dia tahu, mencari makanan, membancuh teh dan bergerak sedikit agar tidak beku. Psikiknya berhenti menunggu jalan keluar dan memutuskan untuk hidup di sini sahaja. Pada hari ke-100, saya memanggil namanya, tetapi Rick tidak terus menjawab. Kemudian dia bangun, perlahan-lahan, seperti melangkah buat kali pertama. Kami memegang tangannya, memakaikan cermin mata dan membawanya ke cahaya. Mula-mula, senja, kemudian udara dan langit. Rick mengecilkan mata dan hanya berdiri.
Air mata mengalir sendiri. Rick tidak perlukan kata-kata, dia melihat matahari lagi dan layak mendapat like anda.